Korang gaji 2,000? Mampu ke korang nak beli SRK 250R ni? Okey, jom kita kira. Untuk harga bulanan motor ni, kalau korang ikat 7 tahun, RM246 sahaja. Untuk rotek dan insurans motor ni, setahun RM500 sahaja. So, kalau kira-kira bulanan, korang kena prepare RM42 sahaja. Untuk tangki motor ni pula, dia menggunakan 12.5 liter. So, korang kena prepare dalam RM150 je setiap bulan. Untuk minus servis motor ni pula, setiap 3,000 km, RM80 je. So, kalau korang bahagi dengan 2 bulan, baru RM40. Untuk wear and tear pula, kalau tayar, depan belakang, korang kena standby RM450 saja setahun. So, kalau kira-kira, sebulan, korang kena standby RM38 je. Untuk sproket dan rantai pula, anggaran RM250 saja. So, sebulan korang kena standby dalam RM21 sahaja. So, total komitmen motor ni dalam RM500 sahaja. Mampu ke korang nak beli motor ni? Kalau korang rasa mampu, isi form dekat beg biru sekarang.